Kumpulan wanita popular era 1990-an, Elite, bakal tampil dengan konsert sulung Elite Live 25 di Plenary Hall, Kuala Lumpur Convention Centre, KLCC pada 20 September depan. Selepas muncul di pentas konsert Gen KRU di Axiata Arena pada Mei lalu, Elite dihampiri beberapa penganjur yang menunjukkan minat untuk mementaskan konsert mereka. Bagaimanapun, Elite yang dianggotai Azhar, Shasha Saidin, Abby Abadi, Wati Sadali dan Linda Rafa masing-masing sepakat memilih ikon entertainment kerana kredibiliti pengasasnya, Iman Tang. Azhar berkata, faktor layanan baik dan keikhlasan Iman mendorong mereka bersetuju dengan tawaran ikon entertainment. Katanya, mereka terus bersetuju tanpa berfikir panjang apabila ditawarkan untuk mementaskan konsert bersama ikon entertainment. Jelasnya lagi, mereka menjayakan konsert ini bukan untuk bersaing dengan sesiapa, sebaliknya mahu mengembalikan nostalgia era 1990-an. Azhar dan rakan seperjuangan mengaku berdebar untuk menjayakan konsert sulung selepas 3 dekad bertapak dalam industri muzik. Tambah penyanyi itu, persiapan konsert bukannya senang dan mereka perlu bersedia dari sudut stamina, berat badan, suara dan segala-galanya perlu sempurna supaya selesa di pentas. Sementara itu, Iman berkata, konsert Elite Live 25 dirancang teliti selepas kemunculan mereka di pentas konsert KRU. Katanya, Elite masih relevan dan ini bukan konsert tangkap muat, maka dia sudah teliti keperluan untuk adakan konsert ini berikutan Elite yang mempunyai nama besar dalam industri muzik. Tiket konsert Elite Live 25 serendah RM268 hingga RM1,088 mula dijual pada 26 Jun 2025. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga konsert Elite akan datang berjalan lancar dan mendapat sambutan yang hangat daripada para penyokong.